Sebelum video dimulakan, korang jangan lupa tekan button subscribe. Percuma je, gang. What's up, Miao? Kita kembali satu game horror yang baru, iaitu Into the Night. Kita tengok macam mana game ni best ke tidak. Mestilah best. Ramai weh, 3,000 boleh main. Tapi ini custom, bukan di story. Story punya tak boleh lah. Susah nak. Custom Night. Night tak tahu. Mungkin ada Golden Freddy, kita tak tahu. Tapi aku tak tahulah dia apa dia punya objektif. Mungkin sama, atau kita macam apa nyonya speed run macam to survive, tak tahulah. Kita tengok macam mana lah. Ni kena nampak sini. Okay. Cika. Wah, nasi aku sempat. Nasib weh aku sempat. Gila seram. Posisi tak aku tak boleh dapat terang. Sini ya. Wah! Wow! Why? Aduh. Awal ini jam scare. Force only stop segi sama press to slow him. Aku tak ada pintu dah, kenapa? Ya, ini custom. Kita tak tahu aja setting dia boleh hidup balik ke tak. Aku tak boleh. Tunggu 20 saat. Aduh. Semua tunggu situ. Aduh, bercita. Tak boleh revive ke lah. Dia tak setting macam tu. Aduh, kita sambung next week. Kita sambung next tu kita potong. Cut. Okay, kita kembali balik. Kali ni kita akan menang. Aku tak tahulah dia. Ini custom aku story. Kalau story dah ada naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tapi ini custom. Ikut engkau lah custom ni. Ini custom, aku main custom. Tengok macam mana custom. Okay, let's go. Skip. Macam biasa kita pilih semua. Ada lagi lah. Tak perasan. Alamak. Betty tak mention. Lagi ni apa ni? Tell you time where to work on the power area. Waduh boh. Tak terang pun. Buang aja. Imposter. Dia kill orang ni kan member. Imposter kau ni. Imposter ni bukan handsome. Jangan bukan handsome. Muka macam tak berapa handsome kau cari. Tengok. Aku shoot. Tutup. Asal kaget buka. Aku nak tengok CCTV ya. Boleh tak? Ada memang seorang je tengok ni. Seram pula aku nak pergi. Bani. Tutup lah. Ramai sangat dalam bilik ni.
Bonnie ke Bani? Aku lupa nama dia. Dia nak tengok CCTV. Pintu ni kena tutup. Gila ke? Satu pintu tutup lah. Aduh, aku penat nak tengok sini kiri kanan. Tak sakit kepala ke? Tak takut ke aku? Aku tengok CCTV. Wih, Cika dah ada. Why? Aduh, asalnya kau begitu tu situ. Aku nak lari. Aduh. Okay, baik. Ini boleh fail revive. Pergi balik. Tengok. Engkau. Ui, survive. Tak survive. Ibu. Aduh, dia ambil lampu aku lah. Tak banyak aku kena juga deh. Aduh. Stres aku. Besides, get died in the game. Itu pun achievement ke? Mati 10 kali dalam game. Oh, tak ada. Aku pencet dalam mic. Takkan dia dengar? Woi. Ada Freddy tu. Tak ada Freddy kat situ. Bani. Bonnie ke Bani? Aku lupa. Oh, ni tidur. Aku duduk elok. Aduh. Apa kata? Apa dosa gue? Aku dah elok je tu. Alamak. Fuse tak ada. Alamak, kena carilah. Tengok. Aduh, sakit hati aku. Aku agak sikit je tu. Kita kena cari fuse. Pisang. Apa benda? Aku jalan je. Weh.
Aku lupa lampu. Ni penting. Kai. Aku free dia. Mana lighter yang besar tu? Wow! Pakai! Weh! Tak function tu! Weh! Macam tak function tu topeng tu. Patutnya menolong. Tengok. Kita kena cek fuse. Kepala otak dia. Dia kejut aku. Hai. Ya aku geram betul lah. Dia slow lah. Tak pernah kena kejar aku. Aduh. Nasib kita boleh hidup balik. Oh. Tunggu aku nak ambil ni. Tak boleh weh. Wait! You did look at the dark guna di your mistake. Miti Fedi cima angklok bendanya. Fedi in that area listen the loud step. Kedengaran dia nak aduh Fedi pula dah ada. Ni 4 dah ni. Bawah ni mengacau. Kenapa punya sini? Aku tak ada. Wih gelap weh lampu ni. Ada pun. Mega light buat apa? Tak terang. Apa tu? Apa Foxy? Itulah function screwdriver. Okay, kita boleh. Kita kena cari fuse. Apa fuse aku tak tahu mana. Kalau orang yang pernah main dia tahu. Tengok dah buka pun. Ui, nasib dia masuk sini. Menyorok penakut. Fuse kat mana Aduh, aku tak tahu. Ni cari lah. Wah, survive. Otak dia patut dia dah mati dah. Aduh, main kali hidup tu. Tak dah 5 kali 6 kali lah aku mati tadi tu. Gila leh. Lima minit. Kita restart balik. Aku main mati. Patutnya kena survive lah. Bukan macam aku lama tak main game Freddy. First pergi Freddy apa dekat phone kan. Cek security macam tu je. Aku lama tak main.
Kita main lagi sekali. Kalian 4 orang. Tadi ramai tadi. Kita kata, alamak, tak mencabar lah. Alah, kau pun menyorok ke. Kita main lagi sekali. Sikit. Sikit lah. Sikit loading ke? Kira sikit itu. Okay, macam biasa kita perlukan ni. Emas penting, ni penting. Tak function. Ni aku rasa function. Ni function kot. Okay, 4 item. Oh, bahan ni! Oh, macam ni. Okay. Easy. Elektronik semuanya kat belah belakang. Laju. Custard pun. Dah ada dah. Oh, bondi. Oi. Oh, mana kotak ni ada barang. Baru tahu. Oh. Untuk satu pintu kita gerak. Wah, bossing. Okay, video ni pula. Oh, di belah sana, belah bilik tu. Hai! Hai! Woi! Aduh! Imposter! Inilah masalahnya. Imposter itu wujud. Kau jangan fikir kau macam, aku kena dengan orang baik. Tak ada! Bukan semua orang kita boleh baca hati. Kita bukan boleh baca hati seseorang tu. Kau wajar lah aku. Kita balas dendam balik. Biar. Tadi dia kurang ajar sangat ni. Dah imposter. Oh, cika. Pandai muka. Berarti function apa? Untuk auto flashlight. Woi, berhenti! Tutuplah! Okay, Fidi tak kejar. Weh, saja menolak Aduh, terkena pintu pula. Berat sangat ke pintu tu? Berat sangat ke pintu tau? Cepat barang aku. Aduh, diorang ambil lah. Laju. Siapa yang kejar tu? Oh, Cika. Laju weh Cika dia. Ambil barang aku mak dia ni. Aduh, asam.
Tadi dia yang tutup tadi kan. Macam apa? Woi! 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 Alah kau buka. Alamak, tak ada power. Weh, dah. Aku baru keluar sekejap. Aku tak nampak dia masuk. Memang tak nampak langsung. Bentuk dia besar macam tu. Offer first day. Aku je keluar loker je kot. Alah, dia ambil dia dulu. Masuk sini. Selamat. Kita kena survive ataupun kita duduk dalam loker. Loker ni aku tak tahu lah. Boleh buka guna skru apa. Screwdriver. Aku ingatkan dia macam auto. Cepatlah. Oh, tak nampak langsung ni. Terang sikit. Oh, body. Laju lah. Why? Takkan. Why? Tak sangka aku boleh masuk macam tu. Siapa tu? Macam escape je boleh melangkak macam tu. Macam Cika. Di sebelah ni dia. Aduh. Sakit tegak aku sumpah weh. Woi. Makasih aku ambil ya. Siapa buka pintu aku ni? Oi. Apa weh? Peji ke? Sekejap, aku tak rasa selamat. Ni yang ambil barang aku dia. Yang dah kenapa ni? Kereta. Aku dah kesam kunci ni. Bonnie pula masuk sini. Terkejut aku. Oh, Freddy. Aku tak pakai ni. Oi, gelap lah. Laju.
Ni apa weh? Aduh, dia boleh masuk ke? Aku ingat apa dia Bonnie ke? Aduh, apa salah aku? Asyik aku je kena. Aku punya elok lah duduk situ dengan sopannya, dengan baiknya. Barang aku dah kat situ. Sekejap, aku nak ambil balik. Mana loka pun. Ni. Ni aku mati ni. Nasa aku ingat weh. Okay, maksudnya apa Bonnie dengan Foxy dia boleh masuk. Yang lain aku tak tahu. Hey. Yang sedih dia barang hilang weh. Barang dia hilang tau. Kalau barang dia tak hilang tak apa. Aku macam main kerja-kerja dengan dia. Aku tengok tolong. Tolong jangan tahu aku bergetar-getar weh. Yeah. GG. Ini mah power. Tapi aku nak masa nak main yang normal lah, story mode ni satu. Kalau betul kita end video ni lah. Sakit langsung tukar aku respect lah. Dang. Patut damn. Ni dang. Ini. Okay, jom. Kita main story satu. Betul dah kita end. Sakit oi. Ada. Kita masuk yang 6 punya. Apa dang? Oh, dia kata dang. Betul dia macam tukar. Back safety rule lah. Okay, faham. Start lah, oi. Mulalah, oi. Aku nak kena atai. Ada boleh je. Damn. Dia salah je aku tahu. Start lah weh. Start. Tengok. Kena kick. Kuasam. Kuasam aku kena kick shoot. Ui, apa kita main atas. Tak ada mic wash. Senang. Apa hal dia okey aku Ada masalah ke? Apa dia kick aku Aku tahu lah aku ni biasa-biasa. Tak apalah kick aku. Ni pun kick aku. Wah, ku ajar. Wajar. Orang tak nak kita, biarkan kita cari ilmu lain ke. Sentak pula. Dah, lagi sekali. Aku lift sendiri lah. Habis kata aku orang asam. Macam sakit rasa hati gue. Dia masuk balik. Apa sikit aku Mungkin ni ambil masa sikit aku kekat video ni. Okey, kita kembali balik. Ni suara you know god. Aku tak tahu lah. Aku punya account ni tak tahu macam mic hilang.
Tak tahu lah sebab aku maki-maki ke. Tapi aku tak ada lampu Oh, ni katakan rezeki. Hujan lah, alamak. Kita kena cek fuse. Benda ni nampak sini cika. Benda tu flashlight. Ujung-ujung flashlight tu dah mampu kan. Ni ada apa? Exotic. Oh, yang tadi aku dah first game ni aku dah ambil. Kunci. Fuse aku rasa ada kakek lah. No fuse, kena cari. Fuse. Oh, asal sound dia lain tu. Alamak. Bot cutter. Ni ke? Yes. Oh, coin. Sikit lah. Screwdriver. Oh, ada tandas. Baru tu. Tak boleh buka pun. Tak jumpa lagi fuse ni. Oh, ini aku tak dapat masuk lagi. Sekejap, tengok. Kaki ni bahaya tau. Macam something dia pegang. Oh my.
Yang tiba-tiba ada hidupkan ni Freddy. Oh, pisang. Oh, Freddy ada kat sini. Tak jumpa lagi weh. Oh, gambar untuk Foxy. Dia ada jumpa. Aku punya slow dah. Tak kira aku dah ambil dulu. Mana security room tu? Mana security room? Oh, ni jika ni Foxy. Lagi satu fuse. Aku tak jumpa weh satu. Slownya kau lari. Weh! Takut. Lecet. Jangan kau tarik weh. Jangan kau tarik fish tu. Jangan kau tarik tu dulu. Hidup lah semua tu. Hehehehehe. Kunci. Susahnya. Tengah lapar ni. Kejap aku. Slay guys, slay. Ini fuse ni. Betul lah Foxy sini. Lama sangat ni. Lama ke aku kau tak ada apa. Kosong.
Mana weh, tak jumpa dah. Lama sangat ni. Lama sangat ni weh. Oni-chan. Jap. Ada backup ke? Tak ada. Jumpa lagi satu. Okay, panas. Tak jumpa Aku dah lapar Oh, tak makan lagi ni. Aku cakap enak je. Lapar sangat Hampir terkejut tapi tak apa. Oi, lupa kita hidup. Ya, sebelum kita kita buat jahat sikit. Hehehehe. Oh, maksudnya kita ke sini je, ke sini. Oh, dia limit. Okay, kita buat jahat. Dah hidup pun. Pergi dah end lah. Memang tak jumpa lah. Aku dah lapar ni. Kita pergi end dulu lah. Okay, sorry Okay, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, like video ni. Okay, bye bye.